Assalamualaikum dan hai semua. Perkenalkan, nama Cikgu Wani. Hari ni, Cikgu gembira sangat. Kenapa Cikgu gembira? Hari ni, Cikgu nak ajarkan kamu semua subjek seni. Kamu semua suka subjek seni tak? Suka? Kamu semua suka apa? Suka seni apa? Mewarna? Melukis? Kamu semua tahu tak? Seni bukan sahaja mewarna, melukis. Bukan. Cikgu akan bagi tahu sesuatu. Seni ni berbagai-bagai kamu boleh buat. Tapi hari ni, Cikgu nak ajar kamu semua tentang teknik mengoyak dan menampai melalui teknik collage. Apa tu collage, Cikgu? Aktiviti seni collage ni best tau. Sebab kita boleh guna warna yang cantik, tampal-tampal. Kita juga boleh guna kacang, guna benang, benda-benda yang kita boleh kitas semula. Seronok tak? Seronok kan? Kamu semua nak tahu tak? Hari ni kita nak buat apa? Kita nak buat collage. Tapi kamu tahu tak apa makna collage tu? Cikgu akan bagi tahu apa makna collage. Collage ialah seni yang kita hasilkan daripada mengoyak, menampal dengan bahan-bahan seperti kertas warna, kain perca, biji-bijian dan macam-macam lagi di atas permukaan untuk membentuk gambar. Teknik collage ni, kamu semua boleh belajar cara untuk menampal, menggunting dan menyusun mengikut kreativiti kamu semua. Kalau seni-seni yang mengikut kreativiti kamu semua mesti suka kan? Sebelum kita mulakan subjek seni kita, Cikgu nak bagi tahu sesuatu. Sebelum kita mulakan, hasil pembelajaran daripada seni collage ini ialah membuat collage dengan menggunakan pelbagai bahan dan alat. Yang kedua, menunjukkan daya kreativiti dalam menghasilkan kerja seni. Yang ketiga, kamu semua dapat meningkatkan kemahiran motor halus dalam melalui aktiviti seni. Macam seronok je seni ni kan? Sebelum tu, Cikgu nak kamu semua senyum. Senyum. Senyum tu kan sedekah. Dan bila kita senyum, hati kita pun gembira. Jom kita mulakan subjek seni kita. Kamu semua mesti tak sabar kan? Jom kita kira. 1, 2, 3. Bahan-bahan untuk collage. 1. Kertas warna. 2. Kertas A4 bergambar. 3. Gam. Langkah-langkah untuk buat collage. Yang pertama, kamu semua perlu koyakkan kertas warna. Yang kedua, letakkan gam pada permukaan gambar. Yang ketiga, letakkan kertas warna yang dikoyakkan pada gambar.
Inilah hasil daripada seni yang kita buat tadi. Cantik tak? Seronok tak aktiviti tadi? Apa kata kita buat ni di rumah nak? Seni ni bukan sahaja boleh buat di sekolah, tetapi kamu juga boleh buat di rumah. Kamu semua boleh meminta ibu bapa kamu untuk mencarikan gambar-gambar hitam dan putih yang seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-bunga. Lepas tu kamu buatlah sama-sama dengan ibu bapa kamu. Kan seronok kita buat sama-sama? Betul tak? Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana mendengar dan melihat video ni. Cikgu harap kamu semua dapat belajar apa yang kita belajar pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan bye-bye.